Mana ambil? Ambil. Ambil. Ui, power lah anak ayah. Dah lah nak. Jom ayah dah penat ni sebenarnya. Kita simpan bola. Nanti kita main lagi sekali. Jomlah. Ayah. Ayah ingat tak yang hari tu ayah cakap kalau abang dapat nombor 1, ayah akan bagi hadiah. Ayah tahu tak? Abang dah dapat nombor 1. Ya, kamu dapat nombor 1. Ya Allah, syukur ya Allah. Alhamdulillah, akhirnya terhajat juga, tercapai juga impian ayah untuk kamu dapat nombor 1. Kamu nak jawab apa? Apa-apa je lah. Tapi ayah dah belikan. Ayah bukan tak nak beli nak. Tapi duit ayah tak cukup. Modal ayah pun cukup-cukup untuk kita makan je nak. Ayah bukan apa nak. Ayah memang nak beli nak. Tapi duit ayah memang cukup-cukup untuk modal kita makan je nak. Memang tak ada lain dah nak. Untuk kita makan, minum, tu je nak. Ayah bukan tak nak beli. Ayah akan usahakan nak. Tak sabar Ni lah ayah. Tahu dah duit tu tak mampu. Jangan janji-janji dengan orang tapi tak buat. Dah lah. Semak je. Tunggu dulu nak. Nak. Kau dah siap belum kerja-kerja kat sini? Belum lagi bang. Ada lagi sikit ni bang. Sikit. Kat belakang tu ada banyak lagi kerja kau. Ya, mau jam version apa? Yang ni berapa? Yang ni 150. Mau version apa? 150. Kalau yang ni berapa? Yang ni version lama punya. Kita jual murah-murah saja. 60 kasih angkat lah. Boleh lah. Siap. Alhamdulillah. Mesti anak aku suka ni. Ya Allah. Syukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aku terima kasih sangat padamu. Aku tak sabar nak tunjukkan anak aku ya Allah. Aku boleh putar segala masa, pasti aku tidak akan menyusahkan ayahku untuk memberikan kujang, kerana nyawanya tidak boleh dibeli. Hargailah mereka sebelum mereka pergi.